6 anak tidak sah taraf didaftarkan dalam tempoh sejam, manakala 4,227 kes kelahiran dicatatkan dalam tempoh sebulan. Dari tahun 2008 hingga 2010, lebih 152,000 anak luar nikah didaftarkan. Angka yang mengejutkan ini memerlukan pemerhatian dan perlu dibendung. Bersama Sri Syahrini Rizal yang mengupas kehidupan di sebalik rumah perlindungan Baitul Fiqh. Melihat kebincangan sosial yang semakin menakutkan di kalangan remaja, kewujudan tempat perlindungan seperti Baitul Fiqh ini dilihat jalan penyelesaian yang terbaik dan berkesan bagi membantu remaja ini mendapat sinar harapan, memperbetulkan akidah supaya apabila mereka keluar nanti menjadi insan yang berguna dan tidak akan mengulangi kesilapan yang lalu. Baitul Fiqh ditubuhkan pada tahun 2005. Terletak di Subang Jaya, Selangor, ia menempatkan remaja bermasalah dan wanita teranaya yang pernah terlanjur, dirogol dan terbabit dengan gejala sosial. Berhenti sekolah pada usia 15 tahun, terlibat dengan najis dadah, minum arak, bebas bergaul serta pernah dipenjarakan, namun masih tidak insaf. Setelah gagal dikawal, remaja yang dikenali sebagai Zah dihantar ahli keluarga ke Baitul Fiqh. Saya buat lagi. Saya berjanji saya tak akan buat lagi, tapi saya buat lagi. Saya ambil dadah lagi. Saya ulangi kesilapan tu. Dengan tanpa penguatan saya, kami saya hantar dekat semua. Ina pula pernah menjadi mangsa rogol menyebabkan dia hamil. Dia dipaksa menggugurkan kandungan namun tekad untuk tidak melakukan dosa itu. Cara remaja-remaja kat luar tu jangan aja macam Ina ni. Macam janganlah nasab family. Bila time sekolah tu sekolah dah betul-betul. Jangan macam suka tipu family ke apa ke. Nanti bila dah jadi macam Ina ni, dah rasa menyesal tak tahu nak buat apa-apa. Hakikatnya, rumah perlindungan Baitul Fiqh ini menjaga kebajikan penghuni, meningkatkan amalan kerohanian serta kemahiran keusahawanan. Bagi Nur, yang juga bekas penghuni rumah ini, pengalaman berada di Baitul Fiqh berjaya mengubah dirinya mendekati Allah. Dia kini menjadi penjaga anak-anak yatim. Daripada saya tak tahu baca Al-Quran, saya dah pandai lancar nak baca Al-Quran. Bila saya duduk kat dalam ni, hati saya sangat tenang. Sebab selalu memang ada macam ceramah agama, ustaz datang mengajar, kuliah. Lepas tu ada ajar belajar memasak, belajar buat kek. Itulah kisah duduk di sini memang best sangat. Sri Syahrini Rizal, TV3.